Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dalam video kali ini kita nak teruskan dengan bab yang keempat, Ad-Dars Ar-Rabi' At-Ta'am Al-Ladhi. Baik, kita teruskan perbincangan muka surat 58, Safhah 58. So di sini ada Al-Hiwarul Awal Ana Jaw'an. Yang ni maksud saya dah bagi dalam video yang sebelum ni. So rujuk video sebelum ni lah untuk dapatkan maksud. Baik, kita nak teruskan dengan perbincangan Ijabah Tadribat fi Safhah 59. Okey, boleh semak jawapan masing-masing. Raqam 1, hal Yusuf jaw'an? So soalan hal wajib ada na'am ataupun la. So jawapan kita na'am. Kemudian kita lengkapkanlah di belakang Yusuf jaw'an. Na'am, Yusuf jaw'an. Ithnan, madza yatanawal Ilyas wa Yusuf? Okey, so jawapannya yatanawal Ilyas wa Yusuf al-ghada dekat belakang. Thalatha, ila aina yadhhab Ilyas wa Yusuf? So jawapannya yadhhab Ilyas wa Yusuf ila al-mat'am al-arabi. Okay, ila kena letak dekat sini. Ila al-mat'am al-arabi. Arba'a, kaifa at-ta'am fil mat'am al-arabi? At-ta'am fil mat'am al-arabi ladhidh jiddan. Khamsah, man sa'imah al-yawm? So jawapannya Amirah sa'imah al-yawm. Okay, pelengkapnya dekat belakang. Amirah sa'imah al-yawm. Okey, seterusnya kita nak sambung perbincangan latihan untuk sesuaikan terjemahan. Nadila, waitress. Sahn, plate. Mil'aqah, spoon. Mahalli, dine in. Syauka, fork. Mandil, tissue. Okay, seterusnya kita nak tengok muka surat 60, Safhah Sittun. Okay, so di sini ada 3 mufradat yang saya highlightkan. Tuhib, tuhibbin, uhib. Okay, kita tengok dulu dalam ayat dia. Madza tuhib minal at'imah al-arabiyyah? Madza tuhibbin minal at'imah al-arabiyyah? Okay, makanan Arab apa yang awak suka? So soalannya. Okay, dan dalam jawapan ditukar kepada uhib, saya suka. So apakah bezanya? Kita dah belajar sebelum ni. Tuhib fi'il mudhari' untuk anta. Tuhibbin fi'il mudhari' untuk anti dan uhib fi'il mudhari' untuk ana. So dekat sini berbezalah. Nak tanya kepada lelaki kita guna soalan pertama, nak tanya kepada perempuan kena ubah guna soalan yang kedua, tuhibbin, dan dalam jawapan kita ubah kepada saya. Okey, uhib kabsah al-laham, uhib shawarma, uhib kunafah contohnya. Okey, so beza di sini kita fokuskan pada fokus kita di sini adalah pada perubahan soalan gunakan anta dan anti dan dalam jawapan ditukar kepada ana. Okey, seterusnya muka surat 61, Wahid wa Sittun. Di sini kita nak fokus pada perbezaan muzakkar wal muannas. Okey, so dekat sini kita tengoklah muzakkar tak ada ta marbutah, muannas dia ada ta marbutah. Baik, macam mana nak guna dalam ayat? Contoh dia buat dekat sini. Hal anta syab'an? Okey, kalau anti, hal anti syab'ana, muzakkar muannas. Hal anta jaw'an? Hal anti jaw'ana? Hal anta 'atshan? Hal anti 'atshana? Hal anta sa'im? Hal anti sa'imah? Okey, dan dalam jawapan kita kena mulakan dengan na'am ataupun la lah. Contohnya na'am ana syab'an, la ana jaw'an. Okey, contoh. Right, so di sini fokus kita pada perbezaan muzakkar muannas dan pada penggunaan na'am ataupun la di dalam jawapan. Baik, yang terakhir adalah di muka surat 62, Safhah Ithnan wa Sittun. So di sini kita nak tengok perbezaan penggunaan fi'il mudhari' dalam soalan dan jawapan. Madza tatanawal? Madza tatanawalin? Jawapan atanawal. So yang ni sama macam tadi, perbezaan fi'il mudhari'
Dalam soalan dia guna anta dengan anti. Ni ada ta dekat depan. Kalau yang ni ta dengan ya nun, fi'il untuk anti. Okey, dan dalam jawapan dia ubah kepada fi'il untuk ana. Contoh, madza tatanawal ya Ahmad? Madza tatanawalin ya Fatimah? So dalam jawapan dia ubahlah atanawal, saya makan al-fatur, sarapan. Atanawal al-ghada, atanawal al-asha, contohnya. Okey, kalau bahagian bawah pula dia tukarkan adawat istifham daripada madza kepada aina. Aina tatanawal al-ghada? Aina tatanawalin al-ghada? Dan jawapannya atanawal al-ghada fi al-mat'am al-arabi ataupun fi al-mat'am as-siyami. Okay. So aina, di mana awak makan lunch? Saya makan lunch di restoran Arab, restoran Siam ataupun Thai. Okay. So di sini muka surat 62 kita fokuskan pada perubahan soalan anta dan anti dalam jawapan digunakan ana. Okay, fi'il mudhari'. So itu sahaja untuk video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.